Top 5 nama lelaki paling popular dekat Malaysia. Nama Nama yang paling banyak didaftarkan dalam JPN. Sebut Okay. satu nama. Syafiq. Syafiq tak ada. Oi. Yang belakang tu ada. Ismail. Ismail nombor. Bapak aku mana? Nombor nama Ismail nombor 2. Nombor 2 paling ramai orang pakai. Ismail. Ismail. Nombor 5 apa? Nabi yang pertama. Aiman. Adam. Yes, betul. Nombor 5 Adam. Nombor 1 ni kau tak dapat teka tahu lah. Alif. Alif pun tak ada. Tak ada. Abu. Abu tak ada. Nombor 4 adalah Abdullah. Abdullah. Okay, nombor Abdullah ni nombor 2 dengan nombor ni je lah. Muhammad. Muhammad nombor 1 paling ramai banyak orang pakai lah. Muhammad Nabil, Muhammad Syafiq, semua ada Muhammad depan. Nombor 1 ni, nombor 3 ada kena dengan nombor 1. Lebih kurang je dia punya nama. Dia nama-nama kampung lah. Dia macam Mat sini Mat. Ahmad nombor 3. So nombor 1 Muhammad, nombor 2 Ismail, nombor 3 Ahmad, Abdullah dan Adam. Banyak E je depan ni. So kalau korang setuju, korang boleh komen kat bawah. Alright.